Hari ini kita akan belajar Jom Bijak Digital. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan continue kita punya lecture. Kita akan continue kita punya lecture hari ini berkenaan dengan Karnoff Map. Ini kita akan tengok berkenaan dengan Karnoff Map. Karnoff Map ini adalah salah satu cara simplification juga. Sebelum ni kita dah belajar cara simplification yang pertama, iaitu dengan menggunakan 12 rules dan juga teorem De Morgan. Suka saya nak memperbetulkan dalam slide tu dia ada tulis apa golden of thumb. Dia sebenarnya tu adalah teorem De Morgan. Golden of thumb tu saya tak pastilah sebab mungkin dia generated by AI dan dia cerita itu adalah the man of the De Morgan tu punya teori. Itu dia punya core dia lah. That's why dia tulis kat situ golden of thumb. Ada juga yang student yang sebelum ni masuk lab, kemudian dia bila saya tanya ni teori apa, ada juga yang jawab teori apa thumb, the golden of thumb. Ada juga yang jawab teori golden of thumb. So saya nak perbetulkan kat sini sebab nanti dalam exam ke, dalam test ke, tak ada teori golden of thumb tu dalam soalan. Dia akan ada De Morgan ataupun rules, Boolean rules. Dia ada, kita belajar 12 Boolean rules dan juga De Morgan theorem. So itu adalah berkenaan dengan yang sebelum ni lah, pas punya lecture. Saya recap balik apa yang telah kita belajar sebelum ni, sebelum kita nak mulakan kelas. Kita dah tengok sebelum ni berkenaan dengan numbering system, which is numbering system ni dia ada beberapa jenis numbering system. Yang common kita pakai adalah binary. Binary ni memang kita akan pakai sampai habis digital ni. Dan kita juga ada belajar hexadecimal, kita ada belajar octal, kita juga ada tengok semua itu boleh di-convert each other dan juga boleh kita tengok apa tu yang kita pakai, numbering yang kita pakai lah, iaitu decimal. Kemudian kita ada juga tengok beberapa kod yang ada. So antara kod yang kita pertimbangkan ataupun yang kita tengok betul adalah grey code. Sebab lepas ni dalam lecture yang K-map ni kita ada gunakan grey code nanti. So kemudian lepas pada kita tengok numbering system, kenapa kita belajar numbering system? Sebab numbering system ni kita akan guna dalam setiap lecture ataupun setiap topik-topik yang ke belakang ni. Sebab tu kita dedahkan awak kepada numbering system. Kalau sebelum ni mungkin kita hanya tahu decimal, so once bila you dah buat digit, you dah tahu beberapa numbering system yang lain. Octal, hexadecimal, binary. The most important thing is the binary. Then lepas pada habis kita tengok numbering system, convert, tambah dan sebagainya. Lepas tu kita pergi ke mengenali gate-gate asas. Ada 7 gate asas dan you kena tahu setiap gate tu macam mana, apa peranan dia. Gate AND buat apa, gate OR buat apa, XOR buat apa, NOR buat apa, NAND buat apa, NOT buat apa, dan apa lagi XOR, exclusive OR, exclusive NOR. Dia buat apa. Kalau kita bagi input 10 jadi apa, 00 jadi apa, 11 jadi apa, semua tu. Alright. Dan juga you kena tahu juga dari sudut dia punya simbol, macam mana XOR, macam mana XNOR dan sebagainya. Sebab saya tengok ada lagi beberapa ada, tak banyak tapi ada masih lagi belum mahir ataupun dia mahir tapi dia mungkin tersilap buat dari segi lukisan AND, OR dan XOR.
Okay, AND OR XOR ni dia beza dia dekat belakang awal bukan dekat hujung. Dia hujung tu sama je, ada yang buat hujung macam apa curly bracket tu, itu gate OR. No. Gate OR adalah dia half moon, kalau gate AND dia straight. Okay, kalau not, of course dia ada bulat kat depan tu lah, 3 segi dan bulat. And then the rest ada yang XOR, dia ada double slash kat belakang tu kan. So semua benda-benda macam tu lah. NAND ada gate AND plus dengan NOT dan sebagainya. Okay, so simbol tu make sure kena betul, sebab nanti memang akan ada soalan, akan ada yang akan keluar tentang awak nak kena lukis diagram tu. Memang ada. Jadi jangan silap, sebab bila silap, meaning dia dah jadi lain. Alright, so itu dari segi logik. Lepas pada tu, kita juga ada buat equation. Kita bina equation daripada truth table, daripada diagram, daripada apa lagi, dua tu truth table, diagram, dan kita generate the equation. Equation pula ada dua jenis, ada SOP, ada POS. So kena make sure apa yang kita pertimbangkan untuk kita buat SOP, which is kita tengok hasil satu. Kalau kita buat POS, kita tengok hasil kosong. Kita nak jadikan equation tu equals to 0 kan. So dia ada yang macam mana dia punya bentuk dia. Kalau SOP ni adalah product, SOP is a sum of product. So kita dapat produk, lepas tu kita tambah di hujung. Okay, kalau POS, kita tambah dulu product of sums, kita tambah dulu, kemudian hasil dia kita darab. Okay, itu POS dan SOP lah. Dan dia kena tahulah macam mana dia punya variable dia duduk, macam mana dia, dekat mana kedudukan dia. So selepas kita dah buat equation tu, then equation, bila kita buat equation daripada truth table, kita buat daripada mana-mana kita buat, untuk kita nak generate balik dia punya generate balik dia punya diagram. So kalau kita tak ada buat simplification, so dia akan jadi panjang lah skirt tu. Sebab equation daripada post ataupun SOP, dia agak panjang kan, dia panjang. Jadi kita nak kena buat simplification kan, kita simplify dia. So sebab tu cara pertama kita pakai 12 rule boolean, dan juga satu lagi kita buat De Morgan theorem. Dua tu, 12 rule plus De Morgan, so jadi 14 lah semua sekali. De Morgan ada dua, satu N bar panjang tu, satu lagi O bar panjang. Macam mana kita nak orang kata nak tukar dia. Okay, bagaimana kita nak break the bar, De Morgan lah. De Morgan ni dia agak famous juga dalam soalan dalam exam. Bila nak ada bar panjang ni, nak kena break dia macam mana, nak tukar sign, nak tukar apa semua tu, sebab dia ada proses yang awak perlu faham dekat situ. So biasanya De Morgan ni mesti ada soalan juga dalam exam. Tak kisahlah midterm ke final ke, dia akan keluar juga soalan macam tu. Okay, so itu selepas itu kita dah belajar simplification. So hari ini kita akan tengok juga simplification juga, tetapi simplification cara yang kedua. Okay, tadi yang sebelum ni kita tengok yang Boolean dan De Morgan. Itu cara pertama. So sekarang kita nak kena tengok kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua nama dia K-map. Okay, Karnaugh map. Alright. So kita tengok Karnaugh map. So Karnaugh ni adalah nama orang lah. Karnaugh ni yang buat mapping ni. So sebab tu nama dia Karnaugh map. Tapi dia ada nama famous dia, nama dia K je. Macam Datuk K lah kan. Dia pun K juga. Kan? So dia nama K. Kalau sekarang ni Datuk K mungkin orang tak kenal. Tapi kalau KA orang kenal kot. Kan? KA kenal KA. KA tu apa lah? Tahu dah Khairul Ameng. Semua kenal Khairul Ameng kan. Itu graduate engineering tu. Tapi buat masak-masak dapat banyak-banyak cerita kan. You apa boleh graduate engineering, try buat masak lah, dapat banyak cerita juga. Okay, so Karnaugh map, K-map. So first of all, kita nak kena tengok K-map ni, kita nak kena tahu dulu ciri-ciri K-map ni macam mana. Okay, ciri-ciri K-map ni macam mana kita susun, macam mana kita buat K-map ni. Okay, so K-map ni dia macam ni lah. Kalau kita tengok di sini, dia ada sini adalah dekat
sebelah sini kita stickkan dia punya apa tu? Dia punya variable dia lah. Kalau kita buat SOP atau POS, kita ada input dia. Kan? Kalau kita buat 4 input, so dia ada A, B, C, D ataupun X, Y, W, X, Y, Z. Kalau 4 lah. Kan? Ataupun D, E, F, G, whatever lah. Okay, dia ada dia punya input dia. Okay. So itu kalau kita tengok dari segi okay, yang baru masuk ni, you all datang kenapa? Lewat bas ke ada kelas lain? Tak ada kelas kan? Lewat bas lah. Tak apa. Tak mula lagi ni pun. Baru 10-7 minit. Okay lah tu. Alright. So kalau kita tengok pada Karnaugh map tadi tu, dekat mana kita berhenti? Dekat variable. So kat atas ni kita letakkan dia punya variable. Kemudian inilah cara mapping dia. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah mapping untuk 4 variable. Okay, first kali untuk kita nak buat Karnaugh map, kita kena tentukan berapa scale berapa kotak yang kita perlu buat. Okay, berapa kotak box ni kita perlu buat. Okay, dia bergantung kepada nilai input dia. Okay, kalau kata input tu adalah, dia sama juga macam sebelum ni kita buat lah. Kalau input tu adalah, dia 2 power of n. Siapa tak? Okay, dia 2 power of n. Okay. 2 power of n ni maksudnya bilangan input. Kalau 4 input, 2 kuasa 4. Okay. Kalau 4 input tu adalah 2 kuasa 4. So, kalau 2 kuasa 4 itu sama dengan 16. Kalau kata 3 input, 2 kuasa 3. So, sama dengan 8. So, sama dengan 8 kotak yang kita kena buat. Kalau 2 kuasa 4 ni, 16 kotak kita kena buat. Kalau 2 kuasa 2 atau 3 input, 8 kotak. Biasanya kita buat macam tu lah. Kalau 2 input tu jarang lah kita buat KMAP. Biasanya 3 dan ke atas kita buat KMAP lah. Okay, tapi kalau nak kata buat 2 kuasa 2 pun boleh juga. And then paling besar pun kita buat 5 input. Tapi 2 kuasa 5 ada equivalent to 32 kotak. Okay, tapi normal kita akan buat ataupun secara yang selalu dibuat adalah 2 ni. Okay, kalau kata beginner sikit, awal-awal kita mungkin ajar 2 kuasa 3. Lepas tu kita start dengan 2 kuasa 4. Tetapi yang biasa dalam soalan exam, selalunya adalah 2 kuasa 4 ni. 4 input untuk KMAP. Okay, selalunya lah. So kalau dapat 3 input tu maksudnya luck lah. Tahun tu awak luck lah. Mungkin saya bermurah hati ke apa ke buat soalan yang 3 input. Tapi normal biasa kita akan buat 4 input. Okay. So, 16 macam mana ianya disusun macam ni lah. Kalau 16, 4 kali 4. Kalau 8, 3 kali 2. 3 kali 2. 4 kali 2. Okay. Kalau 32, 4 kali 5. Betul ke? Betul ke? Bukan. 32 which is berapa? 8 kali 4. Kalau 64, 8 kali 8. Tapi biasa kita tak buat sampai 64 lah. Okay. So basically yang ini je lah sampai ni. Okay, so bilangan kotak dia begitu. Alright, ini adalah yang pertama. Kenapa kita perlu buat KMAP? Okay, kenapa kita perlu buat KMAP? So kenapa kita perlu buat KMAP? Sama juga dengan kenapa kita perlu buat apa sebelum ni? De Morgan tu. Sama juga, daripada circuit yang serabut macam ni, circuit yang terlalu banyak gate, circuit yang banyak daripada asas kita dapat, kita buat mapping untuk kita simplekan circuit tu jadi circuit yang lebih bilangan gate-nya yang lebih sedikit, yang lebih simple lagi. Yang mana yang patut kita potong, yang mana yang patut kita tak masukkan dalam tu, kita tak perlu masukkan. Okay, remember waktu kita belajar SOP dulu, dia kan ada ABC tambah ABC, kalau ABCD tambah ABCD tambah ABCD tambah ABCD, apa semua tu lah kan. Berapa banyak gate yang kita kena pakai. Kalau dah ABCD, kalau dalam tu kita pakai 2 input, maksudnya satu tu
ABCD dah kena pakai 2 gate, 3 gate AND. Kan? Kita kena pakai 3 gate AND untuk satu benda tu. Kemudian tambah lagi dengan satu lagi, 3 lagi. Kalau ada 4, 3 kali 4 tu ada 12 gate AND. Plus lagi dengan gate OR. So ada 3 kali tambah 2 gate OR. So ada 12 tambah 2, 14 gate. Kalau kita tak buat simplification. That's why daripada kita dapat SOP punya result tu, kita buat simplification untuk kita nak dapatkan satu circuit yang lebih mudah. So itu adalah ataupun yang lebih kalau kita gunakan perkataan kat sini adalah optimal logic. So optimum. Kita mengoptimumkan logik itu. Logik itu berapa banyak yang kita nak pakai, kita berapa sikit yang boleh kita pakai, boleh kita optimumkan. Okay? So itulah function dia. Sama juga dengan sebelum ni yang saya buat untuk apa tu sebelum ni. Itulah sebelum ni apa? Rules tu kan. Sama juga function dia. Okay? Cuma ni kaedah yang berbeza. So anatomy of the grid. 3 variable dan juga 4 variable map. Okay. Kalau kita tengok di sebelah kiri awak ni, ini adalah 3 variable. Okay, 3 variable dan 4 variable. Alright. So, sekejap. Okay. So, kalau kita tengok yang di sebelah kiri ini, ini cara susun untuk 3 variable. Dia boleh buat macam ni, A, B kemudian C, ataupun dia boleh buat sebaliknya. Sebaliknya tu apa? Dia juga boleh buat A, B, C. Maksudnya dia akan jadi melintang lah. Kalau yang ni dia jadi menurun, so dia boleh jadi melintang. Maksudnya yang ini dia jadi berapa? 4 kali 2, yang itu boleh jadi 2 kali 4. Tak ada masalah. As long as you boleh faham dekat mana dia punya kedudukan input dia tu, input dan output dia. Okay. So ini adalah 4 kali 2 untuk 3 variable. Tapi kalau 4 variable, simple lah. 1 square. Kalau yang ni rectangle, yang satu lagi square lah. So 4. So itu common, itu normal lah. So itu adalah untuk bilangan variable dia lah. Kalau 3 variable dan 4 variable macam mana. Okay. Okay, kemudian antara lain yang kita perlu tengok dekat sini, ini yang perlu ambil perhatian. Which is, bila kita dah buat, contohnya kita pakai, saya fokuskan dekat 4 variable lah. 3 variable pun boleh, sama je. Tapi 4 variable kita boleh nampak lagi dengan jelas lagi sebab dia ada 2 numbering dekat situ. Kan? So, macam mana kita nak letakkan dia punya number dia, ataupun dia punya apa tu, kita panggil lah scale, bukan scale lah, apa tak. Kita kata letak dia punya grid lah. Okay. Macam mana? Kalau kita tengok sini, dia menggunakan number gray code. Yang ini pelajar selalu silap. Saya warning awak, yang ini pelajar selalu silap. Yang buat dalam, bila dia buat dalam exam, sebab kita selalu sangat pakai binary. Tapi untuk KMAP, kita pakai gray code untuk kita nak buat numbering ataupun grid dia. Okey, dekat mana yang berubah dia? Kat sini lah. Nampak? Yang atas tu macam sama kan? 0001, kemudian gray code, gray dia akan pergi 11 dulu, baru 10. Nampak? Dia tak pergi binary. Okey, numbering scaling dia tak pergi binary. Dia tak pergi 0001, 10, 11. Tetapi ini memang banyak student yang akan buat silap. Tapi saya rasa bukan dalam kelas ni lah. Okey, bukan dalam kelas ni. Betul Dalam kelas ni semuanya nampak macam power lah kan. Dia memang saya rasa kelas ni okey, no problem. Tapi yang kelas yang dulu saya pernah mengajar dekat Afrika tu memang dia selalu buat silap. Okey, dia buat silap dekat dari segi scale. Dia guna binary. Okey, tak boleh So, untuk KMAP, sekali lagi saya tekankan, kita akan pakai gray code, which is 00, 01, 11, 10. Kalau kita buat yang 5 variable kan,
lagi banyak lah. So which is dia start dengan 000, 001, kena pakai gray code sampai habis. Tapi tak perlu fikir sangat untuk level awak, tak perlu fikir sangat sampai 5 variable. Kita akan pakai 3 ataupun 4 variable saja. Apa yang ada dalam nota, itulah yang akan keluar dalam exam. Okay. So, jadi kalau kita tengok kat sini pun sama. Untuk disusun kat sini 00011110. Okay, yang ini mewakili apa ni? Number-number ni. Dia mewakili input untuk variable-variable tadi. Okey, dia mewakili input. Mana yang mewakili input? Okey. Kita tengok kat sini. So, contoh macam 0000. So, ini adalah A, B, C, D. Alright, dia punya 00 dia tu. So, A0, B0, C0, D0. Output dia tulis kat mana? Output dia tulis kat sini. Kita ada truth table, kita ada input, kita ada output. Okay. So, yang ini, hari ini saya akan tekankan, saya tak plan untuk saya nak buat kalau POS punya KMAP. So, saya fokus on the SOP punya KMAP sahaja. Okay. Which is kita kena tengok dia punya ni. So, kalau kita tengok dekat input dia, kita tengok dekat dia punya truth table, 0000, apa output dia kan? Truth table ada macam tu kan? 000 apa output? 001 apa output kan? So, kat sinilah kita letakkan dia punya output dia. Okay, koordinat dia adalah 0000 lah. Macam biasalah kan? Macam awak belajar matrik dululah. 0000. So, koordinat dia kat sini dia punya output dia. Dalam ni kotak dia, kita letak dia punya output. So, kalau kata A, B, C, D, 0, A0, B0, C0, D1, so dekat sini. 0001, sini dia punya output. Kalau 1111, A1, B1, C1, D1, dekat mana? Dekat sini dia punya output. Tengoklah ni. 1, 1. Okey. Itu cara macam mana kita nak map masuk. Macam mana kita nak map daripada truth table, kita nak map masuk ke dalam KMAP. Okay, so itu kaedah dia. Okay. Buat masa sekarang ada apa-apa soalan yang nak tanya? Faham setakat ni? Boleh faham? Okey, kita teruskan. So, untuk kita nak settlekan KMAP ni, dia ada beberapa langkah ataupun step. Tadi mula saya dah tunjuk dah berkenaan dengan truth table, KMAP punya architecture. Okey, KMAP punya architecture pun tak habis lagi. Ada satu lagi part yang awak kena tahu. Kejap lagi saya tunjuk. Okey. Kemudian kita dah tengok dah dekat berkenaan macam mana kita nak masukkan numbering dia. Numbering dia kita kena pakai apa? Binary gray code. Kita kena pakai gray code. Okey. So itu, lepas tu macam mana kita nak isi ataupun kita nak convertkan dia daripada kita dapat truth table, macam mana kita nak convert dia masuk dalam KMAP. Okey, dekat mana dia punya number-number tu tadi. Okey. Kemudian lepas pada tu kita kena grouping. Lepas pada kita masukkan nombor dalam KMAP tu, kita kena buat grouping. Okey, macam mana kita nak buat grouping? Ini dia baru ajar cara nak masuk. Ini okey, kita belajar dulu satu-satu. So ini adalah cara untuk kita nak masukkan dalam standard SOP, map dalam standard SOP. Kita nak masukkan value ke dalam. Ini ada silap sikit. Ada silap ke? Oh, dah ubah. Okey, tak apalah. Okey, cara kita nak dia silap dekat sini. Yang ni dengan yang ini dia terbalik. Yang ni sepatutnya di sini, yang ni sepatutnya ke situ. Okey. Cara macam mana kita nak parking. Okey, cara kita nak map dia. Bila kita ada equation, dia boleh, macam saya cakap tadi, dia boleh bagi dalam bentuk equation. Dia boleh bagi dalam bentuk truth table. Okey, mana-mana bentuk saja pun boleh masuk dalam KMAP ni.
Kalau dia bagi dalam bentuk standard SOP equation ni, so dia bagi A, kalau tanda tu kita panggil bar lah. Okey, dia boleh sama ada A, apostrophe tu. Ini pasal sebab nak tulis, mungkin dia orang pakai, ada dua method lah untuk kita nak declare dia as a bar. Okey, kalau awak tengok, kalau awak cari dalam internet ke dalam source apa-apa pun, dia ada dua method macam tu lah. Satu yang dia bagi letak bar, satu lagi yang dia ada apostrophe. Mana-mana pun boleh, sama je. Okey, kalau macam ni, A bar, B bar, C. So, untuk dalam SOP, A bar tu akan jadi, A bar itu nilainya adalah kosong. Sebab kita nak jadikan dia satu kan. Kosong bar jadi satu. Okey, kosong bar jadi satu. C jadi satu lah. Sebab kita nak jadikan ni satu. Okey. So, A bar, B bar, C, 001. Okey, itu dia punya numbering dia lah. Okey, number dia, input dia. Okey. Untuk A bar, ni apa yang nombor 2 ni apa? A bar, B, C bar. Ini 010. Yang ni pula A, B, C bar. 110. A, B, C is a 111. Okay. So now, kita nak masukkan 001 ke dalam table ni. Alright. 001. Ni 001. So 001 kita tengok sini. 001. Kena perhatikan yang di atas ni dulu. 001. Kalau dia bagi, contohnya, kalau dia suruh buat table ni, buatlah macam ni. Tapi kalau kata dia bagi table. Contohnya dia nak tengok keujian kefahaman pada awak dan dia nak buat trik. Saya suka juga buat trik kat student. Tapi selalu kalau saya buat trik, banyak sangat masuk jerat. Jadi saya tak buat dah trik lepas tu. Sebab lagi semua salah kan. Jadi saya agak pening nak tanda kutip saya semua salah kan. Antara trik yang dia buat macam mana? Yang saya selalu buat. Benda yang sama, bukan saya selalu buat lah, saya pernah buat. Okey. 000111110. 01. Okey. Saya bagi siap-siap K-map ni. Tolong isi je dalam K-map ni. Kemudian saya bagi A, B, C. Kan? So, bila saya bagi A, B, C, salah tak saya bagi tu? Tak salah. Awak nanti akan salah. Sebab apa? Okey, contoh. Kalau kata sini, 001 kan? A, B, C ni adalah 001. So, dekat mana 001 saya dalam table ni? 001 saya adalah 0, BC 01 kat sini. Atas ni kan dia punya ni variable dia, value dia. So sini adalah 0 untuk A, sini adalah 0 untuk C, sini adalah 0 untuk B. Yang ni banyak gila yang terjerat. Saya rasa hari tu saya bagi dalam, bukan waktu tu saya mengajar degree kalau tak silap. Degree lah. Maksudnya dia dah pernah belajar dekat diploma. Lepas tu dia buat otai lah. Kat diploma dah pernah belajar. Macam awak semua ni sekarang okey ikut kan. Nanti bila dah masuk degree, abang besar kan. So bila masuk degree nanti pun yang saya tak try tu itu dekat budak pelajar degree lah. Student degree. Buat macam ni, habis semua masuk parit. Sebab tak tengok benda ni, sebab biasanya kita akan buat A, B, C. Tak tengok benda ni, 001. Tengok nombor je, 001 lah sini. Padahal ini adalah 100. Kena tengok juga di atas ni. Kalau ada keluar tiba-tiba K-map tu diberi, hati-hati lah tu. Adalah trik dia nak buat apa, tak tahulah. Kan? So, tengok, perhati betul-betul. Lepas tu baru jawab. Lepas tu, keluar awal. Semua masing-masing keluar awal. Senang lah soalan cik, senang lah. Okey, pasal apa? Orang biasa tak bagi K-map, dia bagi K-map kan. Senang lah, kita cak isi je. Tengok semua masuk parit. Right? So, untuk awak, saya dah bagi dah trik-trik saya buat dulu untuk soalan supaya dalam exam tak masuk dalam parit. Okay. Tapi saya rasa untuk diploma ni, mungkin saya untuk untuk awak ni yang baru pertama kali jumpa K-map, mungkin saya pakai standard lah. Tapi tak boleh harap lah.
Mulut cakap lain tapi saya ikut-ikut duduk dalam bilik. Mereka ni pandai sangat tukar pula. Kan? So macam mana pun jangan percaya sangat. Manusia boleh berubah. Okay, make sure you ada foundation, you ada fundamental yang kuat sebelum you masuk ke dalam Dewan Exam. Okay, now kita teruskan. So tadi kita kata 001. So 001 kat sini kita tandakan dengan 1. Sebab apa? Sebab SOP kata kalau kata benda ni 001 ni kita masuk 001, output dia akan jadi apa? Input kita masuk 001, output akan jadi apa? Mampu dah. Tak tahu dah. Baru minggu lepas kot kan? Bila kita masuk input 001 pada A bar, B bar, C bar, C, so output akan jadi apa? Akan jadi 1. Kan? 0 bar 1, 0 B bar 1, C 1. 1 kali 1 kali 1 equals to 1. So output dia jadi 1. Sebab tu kita letak 1. Ni adalah output. Pasal? Faham? Yang kat ujung ni adalah output. Dalam kotak tu adalah output. Okay. And then A bar, B, C bar. Yang ini yang saya selalu cakap tadi. Saya selalu kata sebab apa? Mungkin saya punya lecturing agak macam saya tak suka buat sesuatu benda, saya tak suka buat kesimpulan awal. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin awak susah nak faham lah secara saya mungkin. Tapi the fundamental is there. Sebab tu saya selalu cakap bila input kosong kena jadi 1. Ada dah yang buat kesimpulan awal yang katakan bila A bar, jumpa A bar, mesti kosong. Tak salah kesimpulan tu tetapi kurang tepat. Sebab dalam SOP, kita nak jadikan dia 1. Tiba masuk dalam exam, saya bagi POS. So kalau POS, kita nak jadikan dia apa? Kita nak jadikan kosong. Jadi A bar akan jadi 1. Faham tak? Tapi kalau dari sekarang ni awak duk hafal A bar kosong, A 1. So bila masuk tiba keluar dalam POS, dia keluar pula soalan POS, so kita tak tahu dah macam mana. Sebab tu saya cakap fundamental tu kena kuat, kena faham dia. Kenapa kita jadikan dia 1 kat sini? Kenapa A bar itu kosong? Kenapa A itu 1? Dalam SOP, yes. Sebab kita nak jadikan dia sama dengan 1. Hasil dia kita nak jadikan sama dengan 1. Boleh faham tak kenapa nak jadikan sama dengan 1? Kenapa? Kalau ini 1 tambah api dengan apa pun yang lain, tetap akan jadi 1. Okey. Sama lah. Yang ni pun 1. Ini dalam digit baru belajar. Simple kan digit? Digit simple daripada add math dulu. Kan? Add math kalau A tambah 1 belum tentu sama dengan 1. Sebab ada juga saya test itu hari dalam lab minggu lepas. Saya test A tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Kenapa dia 1? Oh, berdasarkan apa yang saya belajar dekat AdMath dulu, A tambah 1 memang sama dengan 1. Belajarkan saya, kau jangan nak kencing saya katakan. Betul ke? Ya, cik, betul. A tambah 1 akan sama dengan 1. Itu saya belajar dulu AdMath. Mana ada? Sebab apa? Sebab ni dalam digit je. A tambah 1 sama dengan 1. Why? Kalau saya awak gelak, awak yang cakap. Bukan kan? Bukan. Why? Sebab dalam digit kita pakai binary. Binary hanya ada 0 dan 1. Kalau tak 0, 1. Kalau bukan 1, 0. Tetapi AdMath kita pakai apa? Decimal. Kalau tak 0, dia 1. Kalau tak 1, dia 2. Kalau tak 2, dia 3. Kalau tak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Macam mana you boleh cakap A tambah 1 sama dengan 1 dalam AdMath? Patut pun kena ambil matematik asas. Tak. Kan? Mungkin sebab dah belajar digit awal dulu dekat ASK, Asas Sains Komputer, dah belajar. Itu terbawa-bawa ke dalam AdMath. Mungkin lah kot kan? Tak apalah. Lupakan yang perkara lepas. Mulakan perkara baru dengan mengenali, start dengan faham the fundamental dulu. Sama je AdMath ke, digit ke, circuit ke,
apa-apa pun engineering punya kursus, fahamkan fundamental dulu. Kemudian relatekan fundamental dengan matematik teori tu. Relatekan fundamental dengan matematik teori. Dalam ni pun ada matematik kan sikit. Teori matematik, tetapi dia kena relate dengan digit. Dalam circuit lagi ada banyak fundamental punya matematik punya teori. Dalam circuit dia ada apa? Lita sesiri lah, lita parallel lah, series circuit. So semua tu ada matematik punya. Tetapi tak boleh guna matematik semata-mata tanpa melihat circuit tu. Kena tengok circuit, why dia jadi macam tu, why dia jadi macam ni. Contohnya kalau dalam circuit, okay, lari sikit pada topik sekarang ni kan. Contoh kalau dalam circuit, kalau series, you hafal series ni you hafal macam mana? I dia sama, V dia beza kan? Series kan? So kalau you duk hafal benda tu, you pun boleh hafal lah. Tetapi you tengok pada circuit. Bila you tengok pada circuit, dari keluar dia kita tahu perjalanan arus daripada positif ke negatif. So bila kita tengok dalam series, positif ke negatif tu ada jumpa junction mana-mana. Kalau series tak ada junction kan? Tak ada junction, so arus yang mula keluar daripada bateri tu ataupun daripada source tu sama je lah sampai last. Sebab dia tak jumpa junction. Macam kita lah, kalau kita pergi dua orang, tak ada jalan belok-belok, kita terus je sampai ke satu destination, dua orang juga. Tapi kalau ada belok, mungkin saya pergi terus, kawan awak pergi ke belah kanan. So arus dah berubah lah. Itu konsep dia dalam, sebab tu dia beza, dia sama arus. Dari segi voltage pula, kenapa dia beza? Sebab rintangan tu berbeza. Yang pertama rintangan dia macam ni, meninggalkan kesan volt yang macam ni. Rintangan besar, pakai tenaga yang banyak, voltage akan banyak. Rintangan sedikit, voltage yang sedikit. Tenaga kita sikit pakai. So kita kena, sebab apa ada benda tu, dua tu, sebab ni aku nak jumpa rintangan yang besar, kita dah calculate dah siap-siap. Bila kita nak jumpa rintangan yang besar dengan arus yang sedemikian, kita perlukan tenaga yang banyak, which is voltage yang tinggi. Betul kan? V equals to IR. And I sekarang ni I maintain R tinggi, V turut tinggi. R rendah, V turut rendah. Okey, balik pada digit. Kita dah masuk circuit lah sikit kan. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan dekat sini adalah apa-apa yang menggunakan engineering ni, semua you kena fahamkan dia punya teori. Dia punya fundamental teori tu. Tak boleh dengan kita hafal, tak boleh. Okay? So, A bar, B, C bar. Kat mana? 0, 1, 0. Kenapa dia kosong? Sebab kita nak jadikan dia satu. Sebab dia ada bar. So, kosong. Input dia kosong. Bila ada bar, input output dia akan jadi satu. And so, ni akan jadi satu. Ini akan jadi satu. Pasal apa? Ini akan jadi satu. B akan maintain satu sebab tak ada bar. Kosong. C bar kosong akan jadi satu. Okay. So, jadi input dia adalah 0, 1, 0. So, 0, 1, 0 dekat mana? Dekat sini. 0, 1, 0. Letak satu. Begitulah seterusnya bila kita dah mapping dia. Okey, yang kita tinggal yang tak ada apa ni apa? Yang tak ada apa ni kita letakkan dia kosong. Okey. Selepas habis kita dah mapping begini, apa yang kita perlu buat next? Okey, lepas tu kita nak mapping pula. Alright. Sebelum kita pergi tu kita tengok pula. Ini adalah standard SOP. Semua dia ada ABC. So ada juga dalam mapping ni, kalau dia bagi persamaan yang tak standard, SOP yang tak standard. Bagaimana yang dia tak standard, yang katakan tak standard tu? Dia non-standard SOP, contohnya dia bagi
A bar tambah A bar tambah A B bar tambah A B C bar. Contohnya. Kan? So ini tak standard. Kalau standard dia mesti ada ABC, ABC, ABC. Tapi ini tak standard. Jadi kalau dia tak standard, macam mana kita nak fulfill dalam KMAP? So, first sekali kita kena tengok juga kepada setiap persamaan ni. Again, saya cakap kalau kita buat SOP, apa saja kita jadikan dia satu. Betul? Kita jadikan dia satu. Mula-mula yang mula dengan yang ini kita jadikan dia satu. Kemudian yang ini kita jadikan dia satu. Yang ini kita jadikan dia satu. Dan itu bila salah satu daripada itu satu, for sure semua tu akan jadi satu. Hasil dia akan jadi satu. Sebab untuk SOP kita tengok pada value output ataupun output yang nilainya satu. Okey. So bila ada A bar ni. So bila ada A bar, dia ada dalam ni dia ada ABC. Tetapi dia cakap ini A bar je. Bila A bar, macam mana kita nak jadikan A bar tu satu? So A bar tu mestilah kosong. So dalam konteks yang pertama ni, apabila A bar tu kosong, BC perlu kita pertimbangkan tak? Tak perlu. Sebab dia hanya nak A bar je kosong. BC tak perlu. Sebab apa BC tak perlu? Sebab kalau BC tu ada value sekalipun, dia tak masuk pun dalam ni. Sebab dia hanya A bar saja. Jadi bila A bar tu kosong, output dia akan jadi satu dah. Betul tak? Kan? So, tak kisahlah B kosong ke, C kosong ke, B satu ke, C satu ke, dia tak kisahlah. Ataupun B kosong, C satu ke, dia tak kisah. Yang penting A mesti bar. A mesti kosong. Input A mesti kosong. Itu kita kena ingat dulu. Kalau dia buat pula yang tak standard. Jadi kita listkan A sama kosong. Apakah kebarangkalian yang ada apabila A sama kosong? Dia boleh jadi 000. Dia boleh jadi 001, betul? Dia boleh jadi 010 ataupun dia boleh jadi 011. Yang ini kita don't care. Tak kisah pun. Tapi yang kita kisahkan mestilah A bar. Mestilah A itu sama dengan kosong. Untuk dijadikan satu. Jadi kita listkan nama. Jadi kalau as long as A sama dengan kosong, ini output dia akan jadi, semua ni output dia akan jadi satu. So kita listkan dia 000, 001, 010, 011. Kalau kat sini dia ada pula, kat sini dia ada B pula. Contoh B tambah pula. Untuk B macam mana pula? Kita kena listkan semua B yang satu. Which is 010, 011, 110, 111. Faham tak? Yang B satu lah. Itu kalau B lah kan. Tapi dalam konteks case ini dia ada A bar saja kan. Okey. So kemudian kita tengok pula yang kedua pula. So ni kalau ada 4 ni confirm dah dia jadi satu. Yang kedua pula dia bagi 2 pula. A dengan B bar. Jadi bila A dengan B bar ni, apakah kriteria untuk jadikan dia satu? Dia mestilah input dia A itu satu, B itu kosong. Kan? C tak kisah. C tak kisah. C kosong pun tak apa, C satu pun tak apa. Okey. Jadi sebab tu dia punya output dia adalah input dia adalah 100 dan juga 101. Sebab C tak kisah. Apa value pun kita boleh. Okay. So next, yang ketiga ni dia bagi, yang ni tak apalah. Yang ni semua dia pertimbangkan untuk jadi satu. So dia ada A, B, C bar. Jadi dia pertimbangkan semua sekali untuk jadi satu. So, A, B mesti satu-satu. Kemudian C bar. Kan? Jadi C bar untuk nak jadi satu, kita kena bagi C input dia kosong. Bagi input dia kosong, so dia jadi satu. Okey, so input dia jadi apa? Hanya 110. Kalau kita letak 111, tak meet untuk kat sini. Mungkin meet untuk lain, tapi kalau kita letak 111 tak meet. Sebab apa? Kalau kita letak 111 kat sini, dia akan jadi 11 C bar kosong. 1 darab 1 darab kosong jadi kosong. So output tak akan jadi satu. Sebab tu dia tengok macam ni.
So bila kita dah ada list yang ni, baru kita mapping dalam dia. Macam biasa, 000 ada tak 000? Ada, 1. 001 ni 4 atas ni semua ada lah. 4 atas ni semua ada lah sebab yang ni semua kosong. A0. Okey, kemudian yang ini dia tak kisah berapa. So 1, 2, 3, 4 semua ada. 1. Yang ni representing yang ni. Kemudian A B bar. A B bar yang mana? Yang ni. A B bar. So 1 C tak kisah berapa. Okey. 100 here. 101 is here. The last one is the 110 is here. Mapping macam biasa. Okey. Lepas tu dapat kosong. Okey. Selesai buat mapping. Kan? Yang pertama kita kena tahu buat K-map dulu. Bentuk K-map tu macam mana? Kita kena tahu buat dulu. 4x4 ke? 3x4 ke? 2x4 ke? Kita kena tahu dulu berapa input, berapa output, kita kena pandai buat dulu benda tu. Kemudian dah pandai buat benda tu, kita buat apa pula? Kita masukkan dia punya gray code pula. Kan? 0001 lepas tu gray code 11 lepas tu 10. Ingat, bear in mind. Ini memang saya suka repeat sebab untuk awak first time jumpa ni, saya akan repeat banyak kali, poster berapa banyak yang boleh lah. 0001 11 10. Okey. Lepas ya. Dekat A B silang C kan. Kalau kita buka A B C, kalau macam mana? A silang B C. B C. Okey, macam mana satu soalan daripada kawan awak. A selang B C. Ataupun you nak buat bentuk ni lah. Bentuk ni jadi macam mana? Apa dia maksudnya? Bentuk dia. Okey. A macam tu. Macam ni maksudnya. Okey, kalau A, B, C, A ada berapa value? A sahaja 0 dan 1, betul? 0 dan 1. Okey. Question dia macam tu. B, C pula ada berapa value? B, C 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ada 4. So kat sini ada 4. 00 01 11 10. Macam ni dia punya table. Sebab tu saya kata dia boleh jadi melintang, dia boleh jadi menegak, dia boleh jadi melintang. It depend on us. Hasil akan sama je semua. Okey, yang tadi you tanya apa? A, B, C kan? A1, B1, C, kosong. So kat sinilah satunya. The rest macam mana? A kosong. A0 1 1 semua kosong. 1 1. Table dia akan berbeza, tetapi hasil dia nanti akan sama. Sebab yang tak ada adalah satu. Okey, ni A B bar. A B bar. 1 A B bar. 1. Jadi kosong macam ni. Agak berbeza sikit pada ni, tapi nanti bila lepas kita buat grouping, dia sama je jawapan dia. Tak ada salah pun yang mana satu buat. Okey, kalau 3 variable, ini 2 K-map yang boleh dipakai. Jangan 3 variable tiba-tiba buat 4x4, itu salah lah. Okey, 3 variable tiba-tiba semua ada A, B, C, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Apa nama, menegak pun 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Melintang pun 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Salah lah. Okay. Alright. Boleh ya? Boleh ya? Boleh faham lah? So, macam mana kita buat? So boleh faham macam mana kita jadikan dia punya ni, sama ada yang menegak ataupun melintang. Itu kaedah dia kita buat. Okay? So, balik pada kita punya cerita tadi tu. Okay. Selepas kita dah buat tadi mapping, selepas kita dah buat mapping, kita dah buat dia punya bentuk, lepas tu kita map, sekarang ni kita nak grouping. Okey. Yang grouping ni lagi student banyak buat silap. Bahagian grouping ni yang student lagi buat silap banyak. Okey.
Dia ada 3 syarat untuk kita nak group. Ada tak kat sini? Tak ada syaratnya, tapi tak apa, saya letakkan 3 syarat untuk kita nak group. Syarat yang pertama untuk kita nak buat grouping. Okey, grouping ni apa? Kita nak groupkan lah satu dengan satu tu, kita nak group, kita nak kumpulkan, kita nak bulatkan, kita nak groupkan dia. Okey, yang satu tu. Syarat yang pertama, grouping yang pertama mestilah bilangan ahli dalam grup itu mestilah 2 kuasa N. Apa itu 2 kuasa N? Mestilah bilangan dalam ahli itu 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Atau dalam erti kata yang lain, bilangan dalam ahli itu adalah mestilah 2 kuasa 0 sama dengan 1. 2 kuasa 2 sama dengan 2. 2 kuasa 1 sama dengan 2. 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 3 sama dengan 8. Bilangan dalam ahli dia, ahli dalam grup tu mestilah 1, 2, 4, 8. Boleh tak bilangan dalam ahli tu 3? Tak boleh. Bila dia ada 3, tak boleh buat grup. Dia kena buat 2 grup ataupun dia kena buat 2 grup. Kalau ada 3, 1. So, mesti kena jadi 2 grup. Dia tak boleh pergi grup sekali 3. Okey? Itu syarat yang pertama. Bilangan dalam ahli mestilah 2 kuasa N. Whether 1, 2, 4, 8, 16. Tapi selalunya sampai 8 lah. Ataupun paling besar 8 lah selalunya. Ataupun paling besar 4. You boleh tengok mana-mana. Okey? Yang kedua, itu bilangan grup. Okey? Yang kedua, itu bilangan ahli dalam grup. Bilangan ahli dalam grup. Yang pertama tadi, bilangan ahli mestilah ni. Okey. Yang kedua, kita mestilah minimumkan jumlah grup. Minimumkan jumlah grup. Okey. Kita perbesar tadi 2 bilangan ahli. Okey. Kita kena minimumkan jumlah grup. Ini yang kedua ke yang ketiga tak kisahlah. Okey, minimumkan jumlah grup. Minimum maksudnya jumlah yang kita bulat tu mesti sikit, tak boleh banyak. Okay. Yang ketiga, kita mestilah seberapa besar grup kita boleh wujudkan, lagi besar, lagi simple. Kita kena wujudkan paling besar grup yang boleh ada. 3 syarat ni. Yang pertama, kita nak grupkan mestilah kena grup dengan ahlinya mestilah 2 kuasa N, which is 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Yang kedua, yang kedua grupnya mestilah besar. Dan yang ketiga, bilangan grup mestilah sedikit. Okey. Kalau kita tengok pada grouping yang dia buat dekat sini, ada satu kesilapan. Ada satu kesilapan dalam grouping yang ini. Saja saya buat group. Yes. Overlapping tak salah. Okey. Kawan awak ada cakap, siapa tadi? Siapa? Awak cakap apa? Dia overlap. Okey, dia overlap. Overlap kat sini. Tak salah. Lagi overlap macam mana pun tak apa. Satu grup ada dua grup share ahli yang sama. Okey. Tak ada masalah. Tapi janganlah dia pergi buat grup ni dengan grup ni 2 kali. 2 kali tak boleh lah kan. Satu grup je lah tu. Okey. Kalau kita tengok yang ini. Okey. Kita tengok kat sini. Mula-mula sekali kita tengok. Semua grup ni adalah 2 kuasa N ke? Grup yang pertama, grup yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kuasa 3. Okey. Yang kedua, 1, 2, 3, 4. 2 kuasa 2. Okey. Yang ketiga, 1, 2. 2 kuasa 1. Okey. Okey. Syarat pertama, lepas. Syarat kedua, kita tengok bilangan grup. Bilangan grup ada 1, 2, 3.
Itu paling sedikit yang mungkin dia boleh buat. Mana mungkin kita buat 2. Kan? Sebab dalam keadaan ni mana boleh kita buat 2. Pasal tak boleh jadi 2. Tak ada tempat kita nak buat 2 pun kat sini. Kan? So, okay. Okay. And then, kita tak boleh buat 2. Jadi, bilangan grup 3 tu paling sedikit. Dah. Okay, kita terima. Yang ketiga, bilangan ahli dalam grup itu adalah yang paling ramai. Okay, kita cek. Grup yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ramai. Yang kedua, 1, 2. Kita boleh pilih lagi? Tak boleh. Kita tak boleh grouping kat sini? Tak boleh. Dia 3, tak sama. Okay, so, yang kedua pun yang paling ramai dah dia buat. Yang ketiga ini, 1, 2, 3, 4. Boleh lagi ramai? Boleh lagi ramai bilangan grupnya? Yang ketiga ni? Boleh? Macam mana boleh? Overlapping. Okay? Overlapping. Overlapping mana? Dia boleh jadi berapa ni? Ni 4 kan? So, dia boleh jadi sampai 8. Nampak? Dia boleh overlap. Yang ni pun students kadang-kadang, bukan kadang, selalu buat silap. Dia tahu dia nak buat grup, tapi grup mestilah merangkumi semua nombor 1. Nombor 1 mesti ada grup. Setiap nombor 1 mesti ada grup. Itu yang pertama lah. Antaranya. Okay. So, dia tahu boleh buat. Tetapi bila grouping yang overlapping ni kadang-kadang dia tersilap. Okay. So, kalau kat sini kita tengok dia ada 4. So, dia boleh pergi ke 8. So, dia boleh overlap ke 8. So, yang ini, grup yang ini jadi 8, grup yang ini jadi 8, grup yang ini jadi 2. Okay. Ada juga setengah-setengah student, okay, dia dah buat yang ni, so dia buat ini grup jadi 1. Pun tak memenuhi syarat untuk kita nak simplify. So, inilah yang sebetulnya. Okay? Faham? Faham. Boleh? Okay. Tak kisah dia overlap macam mana, tapi dia penuh 3 syarat tadi. Bila awak dah buat grouping, dalam exam, bila dah buat grouping, tengok balik grouping tu yang macam saya cakap, memenuhi dah 3 syarat tu. Kan? Jadi kalau kat sini, dia boleh je grouping. Saya nak group 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ditutup semua tutup, okey. Kan? Lepas tu apa lagi? Oh, ini kalau 2 okeylah. 2 power of n, okey. 2 power of n ikut bilangan grup paling sedikit. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. 7 grup. Tak sedikit. Cari lagi yang sikit. Kan? So tak betul lah cara macam ni. Lepas tu tengok pula bilangan ahli dia. Bilangan ahli dia pun setiap grup tu 2 saja. Tak betul juga. Okey? Jadi yang paling betul, yang betulnya adalah macam tu groupingnya. Okay. So once bila kita dah grouping dah tadi, okey, bila kita dah buat grouping dah tadi, hasil akhir tu mesti kita nak tengok dia punya simplification dia apa. Kan? Simplify daripada kita duk group-group ni, apa simplify dah? Apa hasil equation yang akhir tu? Dah cukup simplify ke belum? Kan? Okay. Now, kita kena tengok pada setiap ini. Okay. Bila dia ada 3 grup, untuk SOP, bila dia ada 3 grup, dia mesti ada tambah 3. Maksudnya, variable, tambah variable, tambah variable. Okey, itu 3 grup. Kalau kita buat tu 2 grup, variable tambah variable. Nampak? Dia simple lah tu, jadi simple lah. Kan? Sebab tu kita nak bilangan grup yang paling sikit. Kalau ada 4 paling sikit, maksudnya dia kena tambah variable, tambah variable, tambah variable, tambah variable. Okay. Sebab tu bilangan grup kena paling sedikit. Kalau dalam konteks case ini, kita hanya ada
3 grup. Jadi kena tambah variable, tambah variable, tambah variable. Okey. Untuk variable yang pertama, bukan variable. Untuk kumpulan yang pertama, itu grup yang ini. Apa variable dia yang ada dalam ni? Okey. So, untuk kumpulan yang ini, apa variable yang ada dalam ni, kita kena tengok. Kita nak kena tengok apa? Kita kena tengok benda yang sama di-share. Input yang sama di-share untuk bagi setiap result ni. Ni setiap result kan? Ni result kan? Tak tulis apa result. So, kita kena tengok input yang sama di-share oleh result ni apa dia. Pening. Tapi taklah pening sangat pun kan. So, result yang sama di-share oleh ni. Okey, mula-mula kita tengok. Makcik tu dah start nak masak dah. Dia kena kata mula-mula lah. Mula-mula kita tengok dulu, compare antara result ni dengan result ni. Dulu, dua aja. Lepas tu kita tengok hal lain lah kan. So, apa yang dia di-share? A, sama tak? A ni sama tak? Sama. Okey, A sama. Yang ni 1, 2, A sama. Okey. Hak ni, A jadi sama tak? Tak sama. Kita compare hak ni dengan hak ni. Hak ni A kosong, hak ni A 1. Tak sama dah. Okey? Tak sama. A tak sama. Ni lagi lah tak sama lah. Kan? So, A tak sama, tak perlu tulis. Bila A tak sama, tak perlu tulis. Okey, so tengok pula B. Kan? B pula. B ni kosong, ni kosong, ni kosong, ni kosong. Ni 1 pula dah. Yang ini dengan yang ini untuk B pun dah tak sama dah. Kan? So, bila tak sama, tak perlu tulis juga. Kakak belakang tu tutup mulut sikit. Faham? Kalau tak faham. Tak faham. Sekali lagi saya ulang. Kalau input dia sama, untuk output dia ni, setiap ni mempunyai output yang sama, baru kita tulis. Kalau tak sama, tak perlu tulis. So, A tadi, kosong. Okey, input ni kosong. Input ni pun pakai, output ni pun pakai kosong. Output ni pun pakai kosong. Output ni pun pakai kosong. Tapi output ni pakai kosong tak? Untuk A. Dah jadi 1. Kan? A dah 1. Ni 1. Barulah beli untuk A tu. So, dia tak sama. Tak sama, tak boleh tulis. Senang je, simple. Tak sama, tak payah tulis. Untuk B pula. Ini kosong. Input ni. Kita tengok B input ni. B kosong. Okey? Lepas tu kita tengok sini pula. B kosong juga. Kita tengok B kat sini pula. B ni jadi 1 pula dah. Jadi tak sama juga. Tak sama, tak perlu tulis. Tak sama, tak payah tulis. Itu je. Habis nak tulis apa, cik? Tengok pula kat C dengan D. Kan? Kita tengok kat C. C kosong. Okey, kita tengok. C kosong. Ni pakai C kosong juga. Ni pun C kosong, betul? Ini pun C kosong. Ini pun C kosong. Okey, 4 dah sama. Tengok lagi member dia hal lain. C sini berapa ni? C kosong juga kan? So, C kosong. Ni pun C kosong. Yang ini pun C kosong. Yang ini pun C kosong. So, diorang share input yang sama iaitu C kosong. Input C kosong. Bila kita nak tulis SOP, kalau dia value kosong, kita nak tulis C apa? C apa kalau dia kosong? Sebab untuk SOP kita nak jadikan dia 1, betul tak? So, kalau C kosong, nak jadikan dia 1, kena tulis C bar. Enough. C bar saja yang sama. So, kita tengok pula D. Kalau kita tengok D yang ni sama, D kosong, tetapi yang ini tak sama. D sama dengan 1. So, tak perlu tulis. So, kalau 8 ni kita tulis C bar saja. Untuk grup tu. Okay? So, kita tengok pula untuk grup yang kedua, yang ni.
Untuk grup yang kedua ini, kalau kita tengok grup yang kedua ni, apa yang sama? Terus dapat lah kan. Tengok yang pertama tadi dah teruk dah tengok tu. Okey, yang kedua dapat tu A. 1. Yang sama ini adalah 1 ni. Sebab kosong ni tak sama. For sure tak sama. Ni 00, ni 01. Ni tak sama dah dengan yang ni. Kan? Kosong dengan 1. Yang ni tak sama dah dengan yang ni. So, C dengan D tak perlu ambil dah. So, tengok yang sebelah sini. A. A dengan B, mana pula yang kena tengok? Kita tengok A ataupun B. B dia ada juga kosong kat sini. Yang kena tengok adalah A. So, A. A ni, input dia 1. Untuk jadikan dia 1, input 1, kita kena maintainkan A ataupun A bar. A saja. So, ini A. Right? The last one, yang ini. Okay? The last one yang ini, macam mana? Yang ini apa dia? Dua ni saja. Dua ni saja mungkin banyak lah. Okay? Mungkin banyak. So, kita tengok. Apa yang sama antara dua ni? Yang pertama sekali A. A dia sama tak? Kosong dia, value kosong sama tak? Kosong, kosong sama. B, okey, tak dulu A. Okey, A ni kosong. Untuk nak jadikan dia 1, kita kena ada apa? B, A bar. Okey, A bar. Kena letakkan bar di atas tu. So, dah jadi A bar. Okey, kemudian B pula. Kita tengok B sama tak? B sini pun kosong, B sini pun kosong. Okey, sini pun B kosong, sini pun B kosong. Jadi, apabila B kosong, untuk nak jadikan dia 1, kita kena togglekan dia jadi bar. So, dapat A bar, B bar. Habis sampai di situ, belum lagi. Kita kena tengok C pula. Kita tengok C. C dia, C sini kosong, C sini 1. Tak perlu tulis. Okey. Kemudian tengok yang sebelah satu lagi D. D dia 1. Yang ini D dia 1. Yang ini D dia pun juga 1. So, kita kena tambah D. Perlu masuk bar lagi tak? Sebab dia dah nilai 1. 1 tak perlu convertkan kepada bar lagi. Okay. So, dapatlah A bar, B bar, D. Okay. Untuk hasil akhir dia, apa yang kita akan dapat? Untuk hasil akhir yang ini adalah A bar, B bar, D tambah C bar tambah A. This is the last result yang dah simplify. Mengikut rules KMAP dan mengikut format SOP. Okay. Right? Okay. So, next one. Yang ini ada satu special untuk KMAP ni. Architecture juga. Okay, yang tadi saya janji nak tunjuk apa satu lagi architecture dia yang special untuk KMAP ni. Inilah special KMAP ni. KMAP ni kita nampak dia macam 4 segi. Ataupun kita nampak dia macam square. Ataupun kita nampak dia macam rectangle. But actually KMAP is a globe. Is a bulat. Sphera. Macam bumi. Okay, KMAP ni konsep dia bulat. Macam bumi. Kenapa saya kata macam bumi? Sebab contohnya, kalau kita dekat Malaysia ni, kita nak pergi ke US, kita boleh juga pergi dari Malaysia, pergi ke Timur Tengah, lepas Timur Tengah naik ke Europe ke, lepas tu baru pergi ke US. Sampai kan? Okay. Ataupun kita dari Malaysia, yang selalu route yang kita buat, nak pergi ke US, kita akan pergi ke Jepun, kita masuk Pasifik, kita pergi sebelah sini, sampai juga ke US. Masuk Hawaii, kita sampai ke US. Faham tak? Kan? Dia duduk sama-sama sebelah sini. So, kita boleh sampai. Mana satu dekat lah. Ataupun awak nak pergi Sabah.
Di Sabah sekarang senang kan, daripada Malaysia pergi belah sini lah. Tapi tak mau pergi belah sini. Nak pergi ikut lautan Hindi. Boleh? Pergi sampai Sabah, sampai UK, sampai India, lepas tu sampai ke Afrika, lepas Afrika sampai ke mana? Sampai ke Brazil, lepas Brazil pusing balik sampai ke Pak, sampai Sabah. Around the world. Kan? Tapi sampai juga kan? Nak tunjuk kat sini, K-map ni pun sama juga macam bumi ni juga, bulat. So, bila kata dia bulat, makna kata, ni baru makna kata. Makna kata, yang sini berhubung dengan yang kanan. Kiri berhubung dengan kanan. Atas ni berhubung dengan bawah. Kenapa saya cakap macam tu? Ianya penting apabila kita nak buat grouping nanti. Okey? Apa yang penting sangat kita kena tahu architecture ni? Contoh. Okey, kita tak tahu benda tu apa. Benda tu bulat. K-map ni kita tak tahu benda tu bulat. Kemudian saya bagi lagi, sini ada satu, sini ada satu, macam tu. Okay, kita tak tahu K-map tu bulat. Jadi kita akan buat macam mana? Yang ni okeylah, tak apalah, yang ni ada satu. So yang ni mungkin kita akan mapping begitu. Kan? Lepas tu kita mapping pula yang bawah ni. Betul? Kita akan mapping macam tu lah. So kita rasa inilah map yang memenuhi 3 syarat tadi. Bilangan ahli ramai, bilangan grup sedikit, dan juga dia memenuhi syarat tu power of n. Tetapi satu benda yang kita tak tahu, iaitu K-map itu bulat. Okey, sekarang bila kita dah tahu, oh K-map ni bulat rupanya. Jadi yang atas ini bersambung dengan yang bawah. Jadi bila kita nak grouping, kita tak boleh grouping macam ni. Kita nak grouping, kita grouping macam mana? Okey, tak apa, ni biar dia dah grouping lah kat sini. Yang ini kita grouping, kita boleh grouping macam tu. Sebab dia bersambung. Tadi grouping saya buat yang tadi, yang awal tadi, group dia ada berapa? 3, betul? So now kita buat group dia ada 2. So yang mana lebih betul, yang mana yang betul? Memenuhi syarat, group mestilah yang paling sedikit. Tadi 3, sekarang 2. So yang ini yang betul. Sebab apa yang ni tahu? Sebab apa? Sebab kita tahu K-map itu adalah bulat. Faham? Kalau kita tak tahu K-map tu bulat, kita grouping macam tadi ya. Okay. Satu lagi. Yang ini satu lagi contoh. Kena tahu K-map tu bulat. Bila ada satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Bila kita dah tahu dia bulat macam tu, yang ini bersambung dengan yang ini, berhubung dengan yang ini, turut bersambung dengan yang ini. Jadi bila kita grouping yang ni, oh aku nak grouping lagu ni, lagu tu, okey, lagu ni dengan lagu ni. Konon pasal kita tahu kiri kanan depan belakang kan? Betul tak? Betul. Sebab dia juga bersambung ni, sini, semua dia sambung. Dia bagi dia satu sambung, dia jadi bulat. So bila dia dah jadi bulat, kan? Bila dia dah jadi bulat, so kita boleh sambung dia macam tu, macam tu, macam tu, macam ni. Nampak? Satu grup 4 orang. Special lah. Yang ini kalau tak nampak pun pejam mata api, sampai lah. Kalau dia ada satu macam tu, tengok. Tapi saya suka tunjuk supaya awak faham dari sudut bulat tu.
Nampak yang ini bersambung, yang ini bersambung, yang ini bersambung dengan yang ini membentuk satu bulat. Macam ditulis dekat dalam sini. Nampak? Dia buat bulat sini, bulat kecil, bulatlah besar. Okey, jadi satu bulatan. So maksudnya yang ini dia sebelah dia sebenarnya ada kawan ni. Ada kawan ni, ada kawan tu. Sebab dia duduk bulat. Kita tak nampak bulatan tu di situ. Okey? Alright. Boleh faham? Boleh faham? Abang Kepiah boleh faham? Boleh Tapi nampak macam tension sikit. Sebab dia telah mengalami satu ini sebenarnya digit yang orang kata isi perut digit lah. Benda ni. Jadi yang inilah orang kata core dia lah. Kan? Kalau dalam manusia tu jantung dia. Part yang paling susah lah dalam digit. Nak faham digit, part paling susah ada part ni lah. Kalau boleh faham yang ni, insya-Allah tak jumpa dah saya di semester-semester akan datang. Dalam subjek yang sama lah maksud saya. Okey, boleh faham? Okey, sekejap lagi kita akan buat satu soalan. Tapi sebelum kita buat soalan itu, dia ada juga satu lagi wildcard ataupun satu lagi condition. Okey, condition dia dinamakan condition X. X ni apa? Condition X. Nama dia dalam bahasa ni condition don't care. Okey. Don't care ni maksudnya dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi satu. Tak kisah dia nak jadi apa. Faham? Tak faham kan? Maksudnya, okey, kawan ni, without don't care, dia kata without don't care. Sebab situation tu ataupun result dekat situ, dia tak kisah pun. Situation, okey, contoh macam kat sini kan. 1100, dia tak mau tahu pun. Untuk result tu, dia tak mau tahu pun. Hang 1100, hang kosong ke, hang satu ke, aku tak mau tahu. Yang aku nak tahu, aku nak buat yang condition ni adalah apabila 1000, mesti satu. Dan apabila 1001, mesti satu. Okey, yang ni kita buat kosong. Dan apabila 0000, mesti kosong. Dia dah ada firm condition dekat dalam truth table dia. Jadi bila firm condition, kita mau tak mau kita kena letak dia kat situ condition dia. Tetapi don't care ni apa peranan dia? Don't care ni dia tak mau tahu. Aku tak mau tahu. 0010 berapa nak buat? 0 ke 1 aku tak mau tahu. Nah tu hang punya pasal. Nak buat 0 pun tak apa, 1 pun tak apa. Itu maksud dia don't care. So bila mana don't care ni atas kita. Okey, bila kita nak mapping, kita anggap satu ini, yang ni kita boleh anggap dia jadi satu lah. Kan? Lepas tu ada satu lagi don't care, saya buat tadi don't care juga. Ni don't care bukan donkey ya. Don't care, tak kisah. Aiman tak kisah. Aiman tak kisah. Apa ada orang panak tu dia gambar Aiman tak kisah. Ada kot noh. Tak ada kot. Tengok cerita dalam YouTube lah. Aiman tak kisah. Tu iklan-iklan raya kot rasanya. Saya pun tengok. Okey. So, kalau katakan dekat sini ada satu lagi don't care. Kita tak perlu mapping don't care tu. Don't care ni membantu kita untuk kita nak map yang satu tu.
Okey? Contoh macam ni, ada satu kat sini, ada satu kat sini, ada satu kat sini. Kalau kita don't care jadi macam tu, kita don't care sini, dia akan jadi macam ni. Output dia. Output dia akan jadi besar. Tapi bila kita include the don't care, okey, kita mapping dengan don't care. So, satu ada kat sini. So, kita mapping don't care ni. Bila dia don't care, dia boleh jadi kosong, dia boleh jadi satu. Remember that? So, dalam konteks ini, don't care saya nak jadi satu. So, ini saya nak jadikan satu. Kemudian saya map dia. So, bila saya map dia dengan don't care, satu dengan don't care, so dia akan jadi ahli dia akan ramai. Bila ahli dia akan ramai, bila kita nak buat dia lebih simple lagi. Okay? So, yang ni pun saya don't care dan saya akan ni juga. Grouping juga. 8 juga ahli dia. So, bila 8 dengan 8, yang ini jadi 8. 8 apa? 8 adalah A. 8 pula. Grup ni adalah yang sama adalah A. Grup ni pula yang sama adalah C. Jadi A tambah C. Yang ini don't care, cik. Pasal apa don't care ni duduk saja saya akan tu? Dah dia don't care, saya tak perlu pun nak grouping kat don't care tu. Tak wajib untuk group don't care. Sebab don't care tang ni saya kata, hang don't care. Aku jadi hang kosong tu. Aku sumpah jadi kosong. Jadi kosong tu. Jadi kita nak guna don't care tu ikut atas kita. Bukan atas kita lah, atas ni lah. Okey? Tak boleh lah. Kalau macam tu, kalau atas saya nak kata, hak ni saya nak jadi kosong. Yang ni saya nak jadi satu. Tak boleh lah. Faham tak? So, bila kita boleh ada peluang untuk kita nak ramaikan lagi ahli, hang kena jadi satu. Tapi kalau yang ni, kita nak grouping juga, tak perlu grouping don't care. Faham? Itu condition don't care. I don't care who you are. Itu lagu apa? Tak tahu. Orang tak panak itu. Itu lagu Backstreet Boy. Backstreet Boy itu macam BTS lah. Waktu zaman saya Backstreet Boy ni kira top lah. Macam BTS lah ni. Jungkook. Waktu tu BTS, Backstreet Boy lah. Okay. Now kita tengok kepada contoh. Alright. Setakat ni. Faham semua orang? Faham? Jangan nak faham-faham saja. Ini kita buat contoh, tadi saya panggil. Okay. Alright. So, kita tengok pada contoh. So, saya buat dulu terus table. Kita buat contoh 4x4 ke? Kita buat 4x4 terus ya. Syok sikit kan? Okay, 4x4. Kosong 4, 2, 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Okey. Okay. So, kita bubuhlah apa-apa pun. Output dia kita bubuh 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Okay, output dia. Saya pun tak tahu apa yang hasil tadi. Okay. Nah, kita buat dia punya K-map. So, bila kita nampak yang ni, K-map yang kita nak buat, abang Korea yang tinggi tu, pakai
baju 2 lapis tu. Tok selalu tengok orang lah. Yang ada rambut belah tengah tu. Abang, apa abang? Kita nak buat variable ada 4. Berapa kemet kita nak buat? Berapa kemet? Jenis kemet apa kita nak buat? 4 kali 4. Yang lain setuju kita buat 4 kali 4? Pasal apa abang? Pasal apa kita kena buat 4 kali 4? Abang pakai spek mata. Banyak sangat pakai spek mata. Pasal apa kita buat 4 kali 4? Abang? Pasal apa kita kena buat 4 kali 4? Abang? Ke adik? Sebab ABCD 4. Jadi 2 kosong 4 sama dengan 16. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Faham? Okey. Kita kena buat 4 kali 4. Okey. Tak elok lah ni. Sekejap. Okey. Sama juga. Sengit juga. Tak apalah. Tidak pakai ruler. Okey. Lepas tu kita nak buang atas ni. A, B, C, D. Okey. Numbering. Kakak yang baju merah, yang spek mata hitam. Spek mata hitam pula. Spek mata depan ni. Numbering, kita pakai numbering apa? 0. 0. Lagi. 01 lagi. Ui, banyaknya kakak tu ni. Lagi. 10. Betul ya? Approve. Oh, dia dah verify lah. Boleh jadi saya. Lepas ni, lab 4 awak verify pula. Okey, dia dah verify. Okey. Sama juga belah sini. 00, 01, 11, 10. Okey. So, sekarang ni, macam mana kita nak map ni bagi cepat? Ada 2 cara. Kalau cara saya akan map. Kalau dah pandai sikit kan, bila tengok ni kita tengok. 0 banyak ke 1 banyak? 1 banyak. 0 sikit. Betul? Kita mapping 0 lah. Kan? Kalau 1 banyak, kalau 1 sikit, kita map 1. Ni nak map ni. Tak payahlah buat rugi masa. Kalau sama banyak, 88, tak kisahlah mana-mana. Tapi ni kita nampak 2, 4, 5, 6, 2, 4, 6. 6, 0, 10, 1. So kita pokok. Mapping 0 lah. Kau nak mapping, kau nak ikut cara standard ke? Saya ajak cara reverse sikit lah kan. Cara nak mapping sama aja kan. Okay. So sekarang kita nak mapping 0 ke kita nak bubuh dulu, kita nak cari dalam ni, kita tak tahu apa dia. So kita nak cari 0 ke kita nak cari 1. Kita bubuh dulu 0 lah. Hal lain, the rest daripada lebih pada 6 tu 10 lagi 1 lah. Faham? Okay. So 0 yang pertama. 0, 0, 0, 0. Buah kat mana? 0, 0, 0, 0. 0. Okay. Lepas tu 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. 0. Kan? Lepas tu mana lagi 0? Ini. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. Okay. Lepas tu 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Okay. Ada berapa 0 dah? 2, 4. Ada lagi 2 0 lagi. Yang ni? Oh, yang ni tang mana tau? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh, ni satu je. Okay, ni. 1, 1, 0, 1. Okay. Mana? 1, 1, 0, 1. Tang ni 0. Okay. Ni kan. Yang ni pula. 1, 1, 1, 0. Tang mana? 1, 1, 1, 0. Yang lain?
1. Apa syok boy? Kan dia syok kan? Apa yang lucu kan buat kemek? Sampai gelak pun tak sama. Bagus ya, buat kemek lucu, bagus. Lagi. Okey. Dah mapping dah. Nampak? Mapping dah mapping. Setuju? Okey. So sekarang ni kita nak buat grouping. Okey, kita tengok daripada mapping ini tanpa kita melihat keseluruhan, kita kena tengok keseluruhan, kita nak kena cari grup yang banyak ahlinya. First, grup yang banyak ahlinya, yang pertama, yang senang nampak sekali apa dia? Tu, satu line, satu tu kan? Tu ahli yang paling banyak lah. Boleh senang nampak kan? Satu, dedeng. Kan? Nampak? Okey. Nampak dah? Lepas tu mana lagi ahli yang paling ramai? Ha? Saya buka Miro syok mana? Tak apa nanti lah. Mana yang paling ramai lagi yang nombor 2? Ada 4 ahlinya juga. Ahlinya ada 4. Syed Alwi. Mana dia? Mana ahli dia? Ahlinya ada 4. Di manakah grupnya? Di mana Joe Jambul? Di mana grupnya? Tak mana? Ahli dia ada 4. Ingat, K-map ini adalah bulat. Jadi di mana? Di mana? Di bulat sana, di bulat sini. Di mana? Syed Alwi. Tak mana kan? Satu atas ni. Ni. Dengan satu bawah ni. Sebab dia bersambung atas dengan bawah. Faham? Yang faham tak sebelah tu? Syed Alwi faham? Saya tak tahu nama, saya panggil je lah nama apa yang ni. Awal lagi saya tak kenal. Awak nama banyak sangat. Christina, Alia, apa lagi nama? Nama apa lagi? Apa nama? Adriana, apa lagi saya tak ingat lah. Lagi apa nama lagi? Pelik-pelik semua nama dekat-dekat je. Kan? Rihanna, Rizkis. Yang laki pula Danish, apa lagi? Adam, Faris, Aiman, tak kisah. Nama dekat-dekat saya pun tak ada hafal. Dah tu nama panjang-panjang pula. Tapi nama dekat dalam lab tu tulis betul ya. Setakat ni saya nampak semua tulis betul, alhamdulillah. Kalau nama Muhammad ada 2, tulis nama M. M ada 2, tulis M nama 2. Hampa tu saya dah buat nickname lah. Kan? Muhammad Aiman. M Aiman. Mampu aku nak cari nama dalam tu, nak isi. Ataupun MOHD. Padahal nama Muhammad. Jangan lah. Nama pun nama betul. Proud of your name. Okay. Va. Va apa nama orang saya pun tak ingat. Sikit 2-3 orang va ni pun saya tak ingat. Tak ingat lah. Santes ada ni, tak ada. Suresh, tak ada juga. Bila kita dah masuk umur yang senja ni, dia payah sikit nak ingat. Tambah pula nama apa, semua zone apa. Okay, tak apa. And then, lepas tu kita nak buat apa lagi? Okay. Vandranda, apa nama awak? Varata. Macam nama bateri kereta.
Nama kreatif kita Varta. You Varata. Varata. Okey, Varata. Dalam bahasa Hindu itu apa maksud dia? Nama Tuhan. Dewa Varata. Yang pandai buat iman. Tu ya? Kita tahu. You punya mak beritahu lah. Okay, bagus, bagus. Hang nak kong dia apa? Nama apa? Udra. Mana lagi? Tak mana lagi? Nak mana lagi? Habis dah. 4. So cari yang 2 pula. Mana? Yang mana? Varata. Bawah ni. Sini. Melentang, menegak. Menegak. Yang ni menegak. Yang ni. Macam tu. Okay. Alright. Tu yang belakang tu. Satu lagi. Abang yang pakai baju tu macam pelakon tu. Apa nama dia? Awak yang pakai baju polo putih tu. Macam Alif Aziz tu. Nama apa? Alif Aziz. Bukan? Nama apa? Oh, Mugri. Ingat kot. Nampak muka macam pelakon. Pelakon? Dulu pernah pelakon lah. Oh, tak pernah. Okey. Satu gilas tak mana? Yang ni kan? Melintang ya. Okey. Alright. Yang ni yang terbaik. Bilangan. Okey, lepas kita dah buat ni, kita rasa kita dah cukup cover semua. Kemudian kita check pula dia punya bilangan grup tu. Ada lagi tak yang kita boleh kurangkan ke apa ke? Jangan lupa kita check juga yang tepi-tepi ni. Kan? Kita semak juga yang tepi-tepi ni. Tepi ni dengan tepi ni. Oh, ni kosong ni. Tak boleh. Nampak? Ni. Nampak? Apa you nampak? Nampak saya? Main-main dah no. Okey? Tengok sini tak ada. Okey, sini okey semua tak ada apa. Kenapa saya suruh check macam tu? Sebab kadang-kadang kita lupa. Yang ni yang selalu kita lupa. Kita lupa yang K-map itu adalah bulat. Okey, bear in mind K-map bulat, kena check K-map bulat. Okey. So yang ini paling the best lah. Kita ada berapa grup? 1 grup, 2 grup, 3 grup, 4 grup. Okay. So once bila kita dah ada 4 grup, so yang pertama kita nak tulis apa dia punya persamaan dia. Okay, persamaan yang pertama apa dia? Yang ni lah ni. Yang ni kan yang pertama kan. So apa yang sama? Kalau dia melintang macam tu, yang sama ada mesti yang di atas itulah. Kita tengok yang di atas tu. So dia 4 saja. So yang sama dia adalah C and D. Input C and D apa kat sini? 1. Jadi kalau 1, perlu toggle lagi tak untuk dapat 1? Tak perlu. So maintain dia C, D. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Ada panggil saya kah? Sendawa. Okey. Belahak punya. Lebih kurang lah. Okey, yang kedua. Yang ini. Yang ini tricky sikit. Nak kena tengok atas bawah. Dia duduk dalam keadaan 2 sebelah sini, 2 di bawah. So yang ini kena tengok betul-betul. Dia ada di sebelah atas, ada sebelah bawah. Kan? Bila duduk sini. So kita tengok dulu dekat C and D ni dulu. Okey, kalau C and D ni C1, D, C ni yang belah sini 1, sini pun 1. Jadi C, okey. Boleh pakai C. Betul tak? C. C1, 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 C1. C. D, D1, D kosong. Tak boleh. Okey. So tengok pula A. A kosong. Ada harapan?
Yang bawah pula A1, A1. Tak boleh. Tak sama A. B pula B kosong, B kosong. Okey? Lepas tu sini B pula kosong dan kosong. Jadi B. B kosong. Input B kosong. Untuk jadikan dia 1, B kosong sekarang. Untuk jadikan dia 1, kita kena bar. Okey. Next. 3. 3 ni, yang ni 2 ni. Okey. So, bila dia duduk dalam keadaan melintang itu, yang ini confirm dah sama. Yang belah, yang melintang ni. For sure dah sama. So, A kosong, B 1. Jadi, A kosong untuk jadikan dia 1 kena letak bar. Kena letak bar. B, maintainlah B sebab B dah 1. Okey? So, yang dekat CD pula, kita dah check kat CD. Yang ini C kosong, yang ini pun C kosong. Kena letak kat bawah tak? Sama. Sama kena letak. C kosong. C sekarang kosong. Nak jadikan C 1 kena jadi bar. Jadi A bar, B bar. Okey, tengok D pula. D kosong. D 1. Tak sama. So, yang ketiga ini adalah A bar, B, C bar. Alright. So, yang keempat. Yang keempat yang ini. Okay, kita tengok yang keempat pula. Bila dia melintang, menegak macam tu, 1 menegak macam tu, yang atas ni confirm sama. Kan? Kalau tak sama apa, you check sendirilah. Yang ni apa? Kosong. Yang bawah ni pun kosong. Dia sama lah. Okey? Jadi, apabila C kosong, D kosong, kosong dan kosong, nak jadi 1, kita kena buat apa? Bar. 2 bar. Tak ada istilah bar straight ke, apa nama tu? De Morgan tak pakai apply dalam ni ya. Hampa jangan ada buat pandai pula. Nampak B bar straight, C D bar straight. Beza lah. Okey, beza lah. CD bar dengan CD bar ini berbeza. Tidak sama-sama sekali. Kenapa tidak sama? Kalau De Morgan kata, you ni tak tahu ke ni, beza ni. C bar tambah D bar. Ini C bar tambah D bar. Oh, C bar. Kita nak buat C bar D bar. Tak payahlah nak tukar De Morgan pula. Kalau macam tu saya buat C tambah D bar. Betul lah sama, tapi tak payahlah nak buat buang masa macam tu kan. Okay? So tinggalkan dia C D bar. And then yang sebelah tepi ni pula kita tengok. Yang mana satu sama, mana satu tak sama. A 1. Sama tak? Sama. A dah jadi 1. Jadi perlu letak bar lagi tak? Tak perlu letak bar. Sebab A dah 1. B pula. B 1. Yang ini B kosong. 1 dan kosong. Perlu letak tak? Tak perlu. Jadi tinggallah kat sini. Okey. Akhir jawapannya bukan tinggal lagu ni ya. Jawapan akhirnya mestilah dalam bentuk SOP. Tambahlah. Okey. Ambil saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Jadi CD tambah CB bar tambah A bar B C bar tambah A C bar D bar. Inilah F. So itulah jawapan akhir untuk
F itu. Okey. Okey? Nampak? Okey, ada apa soalan? Setakat yang kita buat ni, ada apa soalan? Ada apa-apa saja soalan, boleh tanya saya sekarang. Ya. Equation ini boleh simplify lagi. As we have mentioned earlier, equation ini dalam bentuk SOP. Bila kita buat K-map ni, bukan drawback lah. Salah satu dia punya tu adalah dia akan kekalkan dalam bentuk SOP. Tetapi kalau nak simplekan lagi menggunakan 12 rules pun boleh. Tapi kalau hasil biasanya dalam soalan QSA, which is a good question. Kalau dalam soalan QSA, dia kata simplekan gunakan K-map. So kita nak jawapan akhir dalam SOP ataupun POS. Okey. Tetapi kalau kata dia nak jawapan dia, kita kata nak dalam apa tadi? Nak simplekan lagi berani? Boleh simple. Boleh kot. Sebagai contoh, kalau nak simple lah, C ni boleh buat pula. Jadi, C, D tambah B bar. Tapi dia dah tak duduk dalam keadaan, dia dah tak berada. Tapi saya rasa dia dah tak boleh nak guna rules yang lain. Rules yang boleh guna adalah factorize ataupun expansion saja. Sebab rule yang lain, saya rasa kalau kita buat pun dia dah paling simple lah. Cuma form saja kita boleh berubah. Maksudnya form perubahan dia. It's not about tapi bila kita ubah form, somehow nilai pada logik juga akan berapa bilangan logik juga akan berubah lah. Contohnya macam CD ini kan. Kalau kita nak buat logik dia, kita akan pakai N, 2N, 1 not dengan 1 O. 4 kan. So kalau kita buat yang ni, kita akan pakai 1 N, 1 O, 1 not. Ada 3. Bilangan logik tu mungkin berubah, tapi nak ubah form dia, bila kita ubah form, dia akan impact kepada bilangan logik. Tetapi dari sudut simplification tu, dia dah simple dah. Dia dah paling simple. Maksudnya, dia tak boleh dah nak guna, mungkin dia tak boleh dah nak pakai A, tiba-tiba ada pula, bila simple-simple dia dah A dengan A bar. Jadi kosong kan? Dia tak boleh simple. Kalau dia boleh simple yang itu, maksudnya awak punya grouping tu ada salah. Maksudnya grouping tu ada yang tak cukup lah. Mungkin sepatutnya you group 4, tapi you group 2. 2. Kan, contoh dalam konteks ni, sepatutnya you group yang ini 4, so you group sini 2, sini 2. Yang itu nanti bila you buat simplification gunakan 12 rules, dia boleh lagi simplify. Faham? Tapi kalau yang ini, kita simple, dia bukan simple lah. Ni kita tukar form. Distributif dengan apa benda tu, rule 11, 12 tu. Yang itu je lah. So yang mana lagi boleh tukar ni? Ni dah tak ada lah. So tambah A bar, B, C bar. Tambah A. Ni pun boleh ni. Kalau C ni boleh keluar lagi. So kalau kat sini kita boleh C bar, A bar B tambah A, D bar. Tengok. Kalau kita keluar macam ni pun, kita dah tak boleh nak simplekan lagi yang lain-lain lagi dah. Okay? Bila kita nak simple, dia tak boleh simple dah. Dia tak boleh nak guna dah. Simple yang macam 1 tambah A tambah 1 jadi 1 ke, tak boleh lah. Dia tak boleh guna rules yang lain lah. Kecuali rule 12-11. Whether you nak tinggal dalam keadaan ni pun boleh, ataupun you nak tinggalkan dalam keadaan ni pun lagi boleh dalam exam. Kalau dalam exam, saya prefer awak tinggal soalan dalam bentuk SOP ni. Sebab apa tinggal? Kalau kita semua buat K-map SOP, so you tinggal equation tu dalam bentuk SOP. Sometimes dia ada stick dekat atas tu.
buat equation SOP untuk this truth table. Generate equation paling simple SOP dalam truth table. Berdasarkan kepada truth table yang diberi. Kita bagi truth table yang ini, and then you generate lah, simplify menggunakan yang ini dan hasilkan yang ini. Ataupun kita bagi persamaan yang ini, persamaan yang panjang kita bagi, then you kena buat simplification. Ataupun daripada simplification tu buat juga truth table pun boleh. Ataupun dia bagi persamaan-persamaan ni, dia suruh buat circuit, diagram. Kalau dari sini buat diagram. So kita buatlah CD apa dia? Buatlah CD. Okay. Diagram yang you kena buat dalam exam, dalam paper, dia tidak terhad kepada 2 input saja. Dalam lab, yes. Sebab 74 yang kita ada, 74 tu, semua dia ada sebenarnya 74 ni ada juga 74 yang ada 3 input. Tetapi dalam lab kita ada 2 input saja. Jadi skematik yang ada dekat dalam lab ataupun yang you nak kena produce dalam lab tu, you tak boleh pakai 3 input, 4 input. You kena pakai 2 input saja. So, ada apa soalan? Faham setakat ni? So, saya recap balik apa yang kita tengok hari ni adalah berkenaan dengan K-map. K-map ini cara dia, kita tengok K-map ini. Yang pertama kita kena tahu macam mana cara kita nak buat K-map tu sendiri. Bermula dengan variable, tentukan berapa jumlah yang kita nak kena buat K-map, bentuk dia macam mana, sama ada basically nak kena ingat dalam ni pun basically nak kena ingat 4x2 atau 4x4. Kalau 4 variable 4x4, 3 variable 4x2. Macam kawan awak tanya tadi, 2x4 ke 4x2? Tak ada masalah mana-mana pun. Okey. Itu. Yang kedua, bila kita nak buat architecture, yang karakteristik yang dalam K-map, dia mestilah menggunakan gray code. 00011110. Kalau tak tahu apa sangat pun, lepas 01 hafal 11, lepas tu 10. But that one is the gray code. Kan? Kalau tak tahu pun, tak tahu nama apa, tapi tak apalah. Lepas 01, 11. Lepas tu baru 10. Okay? So, itu karakteristik. Kemudian bila kita nak buat mapping, kita nak masuk dalam mapping dalam ni, kita akan mapping lah 1 dan 0. Kita akan masuk ke semua sekali dalam tu, 1 dan 0. Termasuk kalau ada don't care. Kalau ada don't care pun kita masuk juga dalam ni don't care. So, don't care dia akan representing 1 atau 0. 1 tu adalah steady state. 1 adalah 1, 0 adalah 0. Don't care can be 0, can be 1. Untuk mapping. Once bila kita habis mapping, kita kena grouping. But before that, karakteristik yang kedua untuk K-map ni, K-map ini adalah bulat. Bucu bertemu bucu, atas bertemu bawah, tepi kiri bertemu kanan. Itu karakteristik yang awak perlu ingat lah. Kemudian kita nak buat grouping. Grouping kita kena mula dengan group. Bilangan group dia mestilah 2 kuasa N. 2 kuasa N ni adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tapi kalau takat 4 kali 4 ni paling besar pun 16 lah. Kan? Okey. Kalau dapat 16. Tiba-tiba awak buat 16 kan? 16 tu macam mana? 1. Semua 1. Zap group 1. Jangan gelak sangat. Bila group 1 ni nak tulis apa persamaan? Jadi persamaan dia F sama dengan 1. Okey. Itulah kalau dia 16 lah. Okey, kalau dia habis semua tu equals to 1. Dia tak ada lah, maksudnya tak ada. Maksudnya dia tak ada A, tak ada B, tak ada. Sebab semua tak sama. So F equals to 1. Okey. Itu yang pertama. Okey, itu yang antara. Okey, lepas tu bila kita dah buat 2, 4, 6, 8, 12 2, 4, 8, 16 tadi tu 2 power of N, itu bilangan dia. Kemudian syarat yang kedua kita nak buat tu, kita kena grouping yang paling banyak ahli dalam dia. Group dia kita buat paling besar kita boleh buat.
termasuk overlapping. Kita kena group habis nombor 1 tu, termasuk kalau nak overlap lah. Boleh, tak ada masalah. Okay. Yang ini pun ada juga student yang selalu confused. Saya dah group cik, tapi saya tak overlap. Overlap boleh jadi 4, tapi tak overlap jadi 2 saja. Tak boleh. Okay, overlap semua sekali. Termasuk overlap. Group, tadi dah masuk group paling besar. Yang ketiga, group, bilangan group tu mestilah paling sedikit. Itu 3 syarat yang perlu awak kena patuhi untuk nak buat grouping. Lepas habis tu semua, bila kita dah pakai, kita group nombor 1, bila kita group nombor 1, maknanya kita tengah buat K-map bentuk SOP equation dia. Kalau kita group nombor 0, tapi saya tak ajar lagi lah. Mungkin degree ke apa nanti. Kalau kita group nombor 0, itu adalah POS punya style. Tapi sekarang kita group nombor 1, so itu adalah SOP punya form. So bila SOP punya form, bila kita nak tulis, kita ambil yang mana yang sama. Group tu, setiap group tu dia ada yang sama. Variable yang sama. A ke, B ke, C ke, C bar ke, apa semua sama. Bila dah dapat yang sama tu, tengok pula input dia apa. Kalau input dia 1, maintain dia 1. Maintain dia nilai A. Kalau input dia 0, kita nak jadikan 1, kita kena togglekan dia. Jadi kalau kita togglekan dia, kita kena barkan dia. Kalau input yang sama itu 0. That's it, kalau yang sama tu A. A itu adalah 0, 0. So, untuk kita nak jadikan dia 1, kita kena togglekan dia. 0 jadi 1. So, jadi A bar. Alright. Selepas itu, kita dah dapat setiap grup tu, kita dah dapat persamaannya, kita perlu tambah saja. Setiap grup tu tambah. So, hasillah yang last sekali ini. Persamaan dia. Okey. So, itu recap untuk hari ini. Habis bahagian K-map.